kita dekat sepadan ke bank. Okay guys, kita nak pergi tukar duit So kita tukar duit kat sini. Port biasa katanya. Port biasa tukar duit. Oh, highlight tu. Tunggu dia masuk, dia pergi ke bawah biar lah. Berapa tu? RM? Tukar duit raya. Oh, 764 dah 764 untuk apa tadi cek macam 8 lebih. Guys, kita dekat Danau. Tengok ni dia nampak mana. Duit Thailand. Guys, kita nak pergi tempat berikutnya. Let's go. Dah tukar duit raya. Dah tukar duit raya. Let's go. Assalamualaikum guys. Kita sekarang berada di Danau Thailand. So kita baru lepas tukar duit dan kita nak pergi ronda-ronda. Okay guys, sekarang ni dalam pukul 6 petang 6 petang. So kita tak pakai jam. Kita tunjuk jam handphone lah. 6 petang. So kita dah masuk ke Thailand. Kita nak ronda-ronda lah dekat Danau ni. Danau dengan Chanlon dekat je sebenarnya. Lepas dia sepadan tu dah sampai dah pun. Asalnya kita nak pergi ke Hat Yai tapi Hat Yai masih dalam pemulihan lepas daripada banjir tu. So kita jalan-jalan dekat Danau je lah. Sedang mencari jajan untuk dibawa pulang. RM1. Lotus. Yang ni yang 180. Saja. Ini 180. Ui, kena. Dengan mana Syah? Ada. Tunjuk dulu. Apa? So, suasana petang dekat Danau Harga dia lebih kurang je macam dekat Malaysia, cuma kena guna duit diorang lah. Cuma kena guna duit diorang.
Okay guys, kita nak ke tempat lain pula. Rakyat ataupun penduduk dekat Danok ni masih lagi bercakap dalam bahasa Melayu . So kita tak tahu nak beli apa. Tunggulah decide daripada wife. Bakar. Oh, dahsyat. Jangling bakar. Katsu. Oh, memang famous kat sini katsu . So Abang Mat nak bawa kedai makan yang selalu dia makan kat sini. Apa nama kedai ni? Nanda Seafood guys. Nanda Seafood. Nanda Seafood. Papa kat sana. Papa. Papa. Siapa kat sini Mama bagi atas. Abang apa belah sana? Oh ni. Sini. Kita duduk belah sini. Abang Ida belah sini. Kan muda. Tadi nak kena duduk dekat sini. Abang duduk kat papa. Duduk. Buat duduk tu, duduk. Bebat. Duduk. Lepas tu lepak kan. Jadi duduk. Afan tengok sana Afan. Adik. Sana Aisyah tengok sini. Aisyah. Aisyah dah pecah. Okay guys, kita ambil gambar dulu guys. Lepas. Oh, tu ambil kat jatuh. Aisyah jatuh. Dia bebai apa sibuk? Okey, pada bebai ni. Baik. Okay guys, kita tengok order Akak banyak ke? Daging bakar juga. Nah, kita nak kesek. Tadi tak cukup angkat. Boleh. Okay, Mama order kan. Papa nak apa? Jus orange satu. Mango, dia nak Mango. Adik nak orange dua. Jus orange dua. Okay. Teh ais. Teh ais. Oh, nasi. Guys, kita order teh ais guys. Mangga satu. Teh ais Thailand katanya mantap. Orange dua je. Sini Mantap ke tak? tak. Okay guys, kita baru saja lepas order Carilah Iman Awun. Nanti kita tunggu makanan sampai.
ais. Dua-dua nak full. Yang ni apa dekat masuk. Buka dia tak buka. Tak boleh. Ya, tak saya makan tak saya itu nak. Video dia jalan banyak. Adik, Hana duduk diam. Aku tu ambil dia. Mau tu ambil tak kau. Kau Ana dengan ni. Panas. Jangan dulu ni. Apa dia dalam ni? Dia nak panas balik. Aku buat je ni. Ya. Nak motor. Ya. Tulang guys. Adik tunggu sabar. Hana, apa nak? Sayang je. Ajak sana. Ni sudut sini. Suasana malam di Thailand, Danok. Belum penat ke belum? Tak penat. Belum okey ke? Wait kakak. Ke abang nak duduk dengan papa ni duduk sebelah? Nak tukar ke? Saya. Mango. Apa tak air sikit. Mantap. Sabar. Air sikit. Sabar. Agak. Wait. Anak kat mana? Belum. Nanti Hana ayat tumpah sat lagi. Sabar. Haji. Makanan dah sampai guys. Nasi goreng daging, telur dadah, sayur campur dengan sup tulang. Betul tak siap? Okay guys, kita nak makan dulu guys. Jangan minum Let's air go. banyak nak makan. Okay guys, kita baru saja makan. Licin guys. Setel. Sup tulang dia macam sup ekor. Dahsyat, lembut. Dekat kedai Nandah Seafood dekat Danok. So boleh lah, kita recommended kedai Nandah ni. Mantap. Abang suka? Cakap mantap. Korang perlu datang sini dan perlu cuba kedai ini guys. Mantap. So kalau korang nak pergi ke Wandah, Wandah sebenarnya, Wandah Seafood, benchmark dia daripada Danok ni korang boleh nampak dental clinic ataupun insurans ni ataupun dia dekat dengan 7-Eleven. So ada kedai makan dekat tepi jalan ni. Jalan utama dia sebelah kanan sana tu. So korang boleh singgah dekat Wandah Seafood ni. So lepas ni kita nak pergi ke 7-Eleven rasanya. Di sana ada pelbagai makanan. Ada lagi pegang, Mama nak pergi bayar. Mango. Mantap. Tadi kan Mama nak lalu, lepas tu kepala abang topi abang macam ni. Ya. Kriti. So kita nak bayar dulu lah guys.
Okay guys, kita nak ke tempat lain pula. Let's go. Baru ni ada surat penting ada. Lembut daging. Daging. Daging lembu mesti daging kampung. Alhamdulillah lah, alhamdulillah. Apa tengok. Siap. Apa? Berarti tahu apa. Daging pot. Tahu. Ha? Tomi Rabu. Ni hari mana? Esok kan Christmas. So Esok Ismat dah lah. esok Khamis. Kalau dekat Malaysia esok tu kes cuti. Cuti. Kami satu hak kami. Ya, esok mesti ramai lagi masuk. Esok 25 hari bulan kan. Memang ramai masuk lah. Harga dah. Tani. Asalnya kita orang memang nak pergi Anyai. Si abang ni memang dia selalu masuk. Memang dia cakap dia selalu makan kat sini lah. Dia selalu makan. So dia bawa lah adik-adik datang sini makan. Lepas tani. Buat makan lah. Itu kan memang kita orang pergi Anyai. Lepas tu kan yang banjir tu kan. Lepas tu katanya dekat Anyai tu dia macam proses nak elok balik lah. Habis bang banjir. Ya. Payah. Malaysia kereta selai banyak belakang ni masuk. Dia terpatah. Okay, pegang. Dia terpatah. Okay, dah. Habis dia pegang. Tak payah, dah tutup. Ya bang. Terima kasih. Sabar. Okay guys, kita nak ke 7-Eleven. Kita dah kenyang tadi. So masa kita untuk membeli belah. Mama, habiskan sikit lagi. Papa dah minum sikit je dah. Oh, baju mu. Ui. Jom kita tengok jap. Shalom. Baju talent. Mantap. Lawa baju ni. Lawa. Ya. Let's go. Kita nak pergi dekat 7-Eleven. Let's go. Okay guys, kita dah dapat makan dan kita nak ke 7-Eleven. Katanya dekat 7-Eleven ni semua benda ada kat situ Kata Abang Ipar kalau nak beli barang beli kat sini lah 7-Eleven. Sebab 7-Eleven dia tak sama dekat Malaysia. Katanya dekat dalam ni semua benda ada. So dekat je dekat tempat kita makan tadi. Dekat je tempat kita makan tadi. Dekat Wanda Seafood. Tak mahu kita minum. Okay guys, kita dah masuk dulu.
Danok Night Market. Tempat ambil gambar guys. Coffee. Siap. Okay, 1, 2, 3. Smile. 1, 2 lagi. Say cheese. Okay. Jom, apa tu? Mama dekor atas tu. Ayam juga sekodok tu. Ekor yang dia. Ni ekor tu nama apa? Ekor yang betul tu nama dia apa? Okey, cuba baca. Oh, tu cool air. Daripada Thailand. Patut suka lah. Nampak Sangat tu sifat ini. Okay dah. I love Thailand. I love Thailand. I love Thailand. I love Thailand. Woo. Makan kon bana-bana. Welcome to Bangkok, Thailand. There, Bangkok pula. Welcome Papa. Bye. to welcome to Danok, Thailand. Kereta nak, jangan pergi kereta nak. Sini, Hana sini. Sini masuk. Blah. Hana. Blah 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 blah. Linggang guli macam linggang guli. Apa? Oh, jangan. Guys, kita nak ke tempat lain pula. Pergi ke belah sana guys. Let's go. Kita dah pergi makan-makan tadi. So kita nak ke tempat ke depan tu. Ada apa guys? Let's go. Oh mama.
benda ni? Nutella. Canai Nutella. Oh, Nutella. Roti canai. Apa nak ke? Pisang. Nutella. Tak tahulah. I don't know Nutella one. Abang lu nak makan roti canai ke? Apa nak ke? Roti canai dekat Danau, Thailand. Ya? Letak sekali yang boleh bang. Ha, 2 biji tu letak sekali terus ya. Tenang sikit. Abang Long, kita dekat mana ni? Danau Thailand. Yes ah. Tak ada. Nak balik lambat lagi. Macam nak masuk. Apa nak ajak balik dah? Balik. Oh, wait a minute. Please like and subscribe and comment and share with more video. Jadi kita pusing ke sana pula. Pergi makan dulu. Pelan-pelan. Cheese eh? Susu. Oh, susu. Oh, susu pink. Ha, yang tu tak apa mampu sekali nak. Tu sayangnya. Dah dua. Sekali dah. Ha, sekali dah. Ha. Aku masuk sekali masuk sini. Abang tak pasir dah? Ah, tak pasir dah bang. Okay, kita baru lepas beli roti canai kedai dia roti canai. So kita nak gerak ke kedai lain pula guys. Let's go. Lampu lagi.
的商业就因为那个 Happy Land. Jom. Jom, jajan. மாற சொல்லும் போது நம்மளுக்கு தெரியும் அங்கே ஒண்டி போகும்போது ஒன்று அவருக்கு நம்ம மேலே நம்பிக்கை வருதா இல்லையான்னு தெரியல. ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி வந்து 2வது நாள் So kita dah jumpa dah tempat massage Happy Massage. Happy Massage. Tu Happy Massage. Massage. Happy Massage. So tempat-tempat massage kat sini lah. Tempat massage. bokok tu jahanam je kan. Di kedai 10 baht. RM10. Sama dengan kedai RM1. Kalau dekat Malaysia kedai RM2. RM2. Atau sekarang ni RM2.6. RM2.6. Ini RM1. Ini kedai RM1. Kedai RM1 guys. Ada punya RM1 ujung tu. Tu RM1. Kedai RM1 ujung. RM2. Okay, kita nak beli air Air Chamik Coffee. Chamik halal. Jamin halal. halal punya. Oh, boleh lah beli tu halal ke. Lychee. Okay. Abby orang yang pertama lihat status dekat Happy Massage. Tu. Pak Su Abby first read. Okay, kita dekat lorong Haji Taib. Apa dia? Apa tadi Abby nak apa? Dia orang nak apa? Okay. Rasa macam lama ni. Mama tadi. Macam lama. Kita tempat lain ke? Oh. Jangan. Okay, kita nak ke tempat lain Sebab tadi Chamik Coffee tu macam lambat. Hello, ada motor. Cepat.
tu. Sekejap. Sebab baru lambat corona. Ya, orang main dah juga bincang. Weh, adik, nampak tunggu sini ya? Tengah beli misuk. Misuk. Sistem wire ataupun sistem electrical di Thailand. Dahsyat. Okay guys, kita nak ke tempat lain. Abang, come here. Abang. Buang itu, situ. Ini yang color black tu. Buang color black. Duit yang lebih tu siapa? Tak, kita boleh simpan, nanti kita nak main lagi. Oh. Tak semesti kena habis semua. Boleh je nak beli-beli je. Okay. Dah. Jom Kak beli buah depan tu. Jalan. Kak beli buah depan. Ana tengok sini. Ana tengok cara. Okey Man, ada tugasan. Apa ni? Tugasan dia dapat makan setiap satu ni. Abang dah bagi RM10. RM10 alamak. RM10 je. Tu apa tu Papa? Kali makan lipat. Ni cengkerik. Anak nak makan ke? Cengkerik. Ni nakut. Ini pun cengkerik. Anak nak pakcik nak beli? Tu ulat. Ini ulat. Ha. Ya, makan. Hey.
Syekh boleh ke? Tak boleh. Good job. Good job. Angan. Let's go. Ada suar. Nak baju pink. Let's go. Let's go. Ni. Tak jom. Dah. Apa lagi kak? Ni ada jambu tu. Kita nak try buah ni. Okey. Tu ada tali. Bawah tu 50 baht. Tak ada. Kedua kurang. Dua sampai 8. Makan sedap dek. Oi, apa belum? Nanti tengok paket satu. Sini naik ke abang. Ini belum ni boleh campur semua. Tahu lah. Ini yang lemak, yang lemak manis. mana? Yang ni masam manis. Masam manis. Campur tengok. Tak tahu lah. Nak tak? Mak tanya nak ke tak? Ini habis sekejap. Kita nak keluar. Masalahnya nak ke tak? Pada sedap. Yang ni mama ambil tadi boleh makan. Ni pasal kita nak pergi kat kita nak keluar. Kalau nak balik dah. Kalau tak ada. Oh, dia tak ada ni. Habis 2, 18. 17. Tadi abang Dika. Nak ke tak? Tak makan. Tak makan. Bukan. Papa dia fikir makan ke ni? Tak mau pula. Lagi balik nak makan. Boleh. Yang ni. Welcome to Thailand. Welcome to Thailand. Kita lintas jalan guys. Du tetam Tamai tentam gap candai Du tetam. Wah. Pasport ni dah tu. Man, kan sebelum ni kan ada cakap yang du tu kan. Itu lagu Thailand. Dah. Yang Dah aman tu ya kan. Duduk tengok-tengoklah lagu. Dia lagu tu. Cap. Du tetam. Balik. Okey. Balik. Jumpa lagi. Sini dulu, cari. Ya. Du tetam. Tamai tentam gap candai. Ya, rupanya itulah dia. Du tetam Tamai tentam gap candai Du tetam Tamai tentam gap candai. Okay guys, kita dah nak gerak dah, nak keluar sepadan dah.
So kita masuk sekejap Masuk tadi dalam pukul 6 dan kita nak keluar balik pukul 9 sebelum sepadan tutup pukul 12 So kita nak cari barang-barang yang boleh kita beli sebelum kita masuk ke Malaysia balik. So sekejap je lah. Kita di Thailand ini dekat Danok je, sepadan, sebelah sepadan. Okay guys, let's go. Plaza Muslim Danok. Macam subuh tu, Sam tu. So kita tinggal kejap kat kedai ni. Kita beli belah kejap sebelum kita pulang. Boleh tak? Muat tak? Okey. 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 Sebelum kita pulang ke negara asal kita. Tak sama je. Kita beli dan belah. Itu je ada. Dia kena atas tengok. Kapan pun nak angkat-angkat. Wow, baskets. Wow, baskets senang. Okay guys, sekarang ni sudah menunjukkan pukul 9 malam Tapi dekat Thailand dah pukul 10. Dia 1 jam awal rasanya. So kita nak balik Malaysia guys. Kita dah berada lebih kurang 4 ke 5 jam kat sini Kita dah makan-makan, kita dah beli belah tadi. So insyaAllah lepas ni kita pergi ke Anyai pula. InsyaAllah satu masa lagi, suatu masa nanti. Okay guys, jumpa di next destination, next activity. Stay tuned guys. Let's go. Yes. Jangan lupa subscribe di video Al-Fatih Firdaus. Yes. Jazak.